hilang. Setiap kejayaan kita di sini, itu saja kesihatan. Awak harus ucapkan selamat tinggal kepada kawan-kawan awak. Awak akan meningkatkan Dewi Remaja. Okey, so hari ini kita sekarang berada di MSU College. Kita ada cabaran untuk diri kita. Ada 2 cabaran. Kita ada Unique Quest Challenge dan juga Manifesto Challenge. So, lepas diorang buat Unique Quest Challenge, diorang kena buat Manifesto Challenge di mana hari ini mereka semua, diri saya semua kena jadi YB. Diorang kena pitch untuk diri mereka masing-masing. Tapi saya tak tahulah topik apa. Itu semua bergantung dengan kreativiti masing-masing. Skill komunikasi penting sebab apa? Kalau kita berkomunikasi secara efektif, orang akan mendengar, orang akan menjadi perhatian. Orang juga nampak beza. So kita orang punya strategi sekarang ni, ada orang gerak laju. Dan sebab kita orang tengok Dewi-Dewi ni macam semua petik-petik tau. So kita orang takut dia orang boleh undang fast dia jalur. Kita orang prefer dia orang ni lajulah supaya dia orang boleh kejar Dewi-Dewi tu. And 3, 2, go! Jangan lagi. Oh my god. Satu sesat di sana pula. Jangan pakai tas apa? Namanya. Jangan cik, jangan kau apa? Kamu ni turun bawah tak? Jangan air.
Come on, let's go. Ada masa. Okay, bye. So drawing tu kita kena teka, pas-pas drawing tu tadi Marissa kena draw Van Gogh drawing and then kita macam Ibu boleh teka tapi tu second round. So kita tak tahu dulu kita nombor berapa. Maybe first, maybe last, tapi tadi we spend a lot of time kat bangunan sana. So macam tak tahulah, tapi every challenge kita sekejap je. So it's just like guys. Orang kalau menang ni boleh pilih turn yang mana tau. So we really want to pilih turn kita orang yang mana. Tapi ialah education semestinya. Ya. Sebab saya nak zaman sekarang ni orang makin lama makin menjadi ya, makin mementingkan social media daripada pembelajaran yang sebenar. Awak nak tengok saya punya manifesto macam mana? Tengok kejap lagi. Korang sebenarnya mewakili 30% markah untuk kita Nabang Dewi on this episode. Why we created the game is untuk orang nampak karakter mereka setiap seorang macam mana. That's why we play the game just now. Bila korang dengar ni, I hope korang dengar betul-betul. Because nanti I nak you guys vote, not just based on karakter yang korang main game tadi. I nak you guys vote juga based on the facts dan macam mana korang punya public speaking. Sorry guys, I pun tak ready lagi tapi tak apa, I tengah rehearse I punya public speaking. So first mula-mula I punya public speaking dalam 4 minit lebih. So baru tadi kita orang dah 3 minit je. Kalau lebih daripada 3 minit dia kena potong markah. So I tak nak potong markah. So I kena potong I punya ayat-ayat semua, pendekkan. So sekarang I dapat cakap untuk 2 minit 40 second. So harap-haraplah dalam stage nanti saya boleh cakap tak tersasul. Tak macam okey, boleh. Topik saya adalah pasal impian seorang ibu dan macam mana generasi kita boleh relate dengan impian yang mereka ada dulu tapi tidak dapat capai, tapi sekarang kita ada kebebasan dan peluang untuk mencapai impian dan jangan sia-siakan. Okay, let's go for take. Stand by. Camera rolling. Audio. Sound speed, silent. Okey. Everyone give like. Okay. Sekejap, we love your semangat. Okay, stand by. And 3, 2, 1, action. Macam mana? Hai, Assalamualaikum. Selamat petang dan salam sejahtera. 大家好，我是 Elisa. Mereka suruh kita diam. Katanya, ini bukan perjuangan kita. Yang kita terlalu muda untuk faham. Dan ini adalah diri saya pada umur 17 tahun. Semangat nak SPM. Dan saya juga merupakan top 10 untuk SPM Cemerlang untuk sekolah saya sahajalah. Bila kita bercakap tentang masa depan, mesti kita fikir tentang kemahiran, pendidikan, kemajuan teknologi. Tapi itu semua hanyalah bayangan tanpa mental yang kukuh. Minda yang sihat. Bolehkah kita membina masa depan yang kita inginkan? Setiap kejayaan kita di sini datang daripada seorang ibu. So, I tersikit emotion sebab bila I cakap pasal ibu saya, dia selalu beritahu saya, jangan putus asa. Saya seorang yang mudah berputus asa dulu. Dan sekarang saya dekat di remaja ni, saya pernah rasa saya berdiri di sini mungkin saya perlu putus asa, tapi dia selalu beritahu saya, ini adalah impian saya. Kenapa kena putus asa? So, saya berdiri di sini sebab dia. Dan saya nak cakap pasal dia dan saya nak semua orang tahu kenapa saya berdiri di sini sebab ibu saya.
Either way, I dedicate this to my mommy. Mommy, this message was sent to everyone because of you. Because I know not only you, I know a lot of mothers out there yang berkorban banyak untuk anak mereka, like you. And yeah, I nak sampaikan semua message ni bukan untuk ibu saya saja, tapi kepada semua ibu di luar sana yang telah mengorbankan semua impian mereka untuk anak-anak mereka. Terima kasih. Assalamualaikum, apa khabar semua, sihat? Dan saya Marisa. Sebelum saya menggunakan topik, saya ingin bertanya kepada anda beberapa soalan dan anda boleh jawab benci atau suka, boleh? Boleh! Soalan pertama, adakah anda membenci keganasan? Benci! Atau anda membenci budaya buli? Benci! Dan adakah anda sukakan keamanan dan keharmonian? Suka! Berikan tepukan kepada diri anda. Marisa rasa sangat puas hati sebenarnya sebab exactly apa yang Marisa nak sampaikan waktu Marisa practice, tapi Marisa shaking sangat-sangat. Maybe my voice nampak shaking, tapi kalau tak, my hand was shaking macam ni tau. Sampai the crew cakap kabel tu bergegar. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu tragedi pembunuhan remaja di sebuah sekolah, betul? Dan kabarnya terdapat 200 tikaman di badan mangsa. Di manakah nilai kemanusiaan diletakkan? Oleh itu, saya ingin menyeru kepada seluruh individu agar kita sama-sama menggunakan sosial media dengan bijak. Jadikanlah ia wadah yang memberi kebaikan. Hindarilah sebarang kandungan berunsur negatif. Usaha yang kedua ialah menghapuskan budaya buli. Jadi, jangan kita lupa tragedi yang menimpa Allahyarham Zulfarhan, iaitu pelajar UPSM yang dibuli sehingga maut. Menurut harian Metro, terdapat 90 tekapan serika di badan mangsa. Sekali lagi saya ingin bertanya, di manakah nilai kemanusiaan diletakkan? Jadi, kita perlu speak up. Jangan pilih untuk berdiam diri rakan-rakan, kerana anda mungkin menjadi mangsa tulisnya. So yeah, tapi I got some feedback. Diorang cakap I woke up the room. So alhamdulillah, I think that's a good comment for me. Tapi kalau lah diberi masa 5 minit, sebenarnya Marisa ada buat a very long text yang macam very deep, very lagi sedih tu kan. Tapi kita ada 3 minit. So alhamdulillah Marisa managed to do I think less than 3 minutes or tepat. So yeah, bismillah guys. Ya, dalam banyak-banyak contestant ni, korang rasa mana yang paling banyak potential untuk menjadi Dewi? I think same. She's got a lot of potential. Because I love how she The way she delivers it about her mother. I think it's a very sentimental because it's very Actually people macam lagi like the way she dia macam it really touches out. It makes my eyes water. so hard to choose because everybody just gets so great. But I think overall that's true Marisa. But my second would definitely be Divya. Confidence lah, nampak. Secara cakap pun macam energy main time dia berlaku. I will need 10 people.
based on the votes yang student MSU kasih, kita ada nampaklah landslide dia. Kita adalah pemenang dekat sini. I didn't expect it. Tapi ni kira markah 30% saja. So let's see what the jury says for the overall performance. Three, two, one, action. Untuk sebab ini pula cabaran lain. Jadi untuk prestasi dia ada 2, 3 Dewi yang drop and ada pula yang tiba naik, yang kita pun ada yang expect juga sebab and ada yang tak expect pula yang drop. Jadi itulah kita pun tak tahu. Untuk saya yang kita tahu dia orang ni dah diberi masa, diberi time untuk nak buat persediaan, tapi tak tahulah because of nervous ke tiba-tiba blank ke, kita tak tahu. Cuma ini memang peluang dia orang untuk dapat more markah daripada kami. So itulah. Sebenarnya challenge ni agak susah juga kan, tapi it's a competition. Dia orang boleh ke tak boleh ke, dia tak boleh fikir macam you pandai you ke, you nak kena buat benda the best. Kalau dia dah macam gitu, kenalah buat yang terbaik. Tapi saya tak sangka ramai juga yang best kan Kamal. Helisa Cik, Camelia, saya minta maaf. Camelia, awak harus ucapkan selamat tinggal kepada kawan-kawan awak. Awak akan meningkatkan Dewi Remaja. Rezeki tu memang akan ada. So awak believe in yourself. Kalau kat luar tu ada peluang, awak asah apa yang awak boleh, segala bakat yang ada. Dan insyaAllah industri ni tunggu untuk awak masuk. Awak istimewa. Awak punya background, kita semua tahu awak ada background awak yang boleh support awak. Dan kalau tanpa background tu pun, saya tahu awak ada package tu untuk teruskan kerjaya awak. Teruskan chase your dreams. Kan? Jangan berhenti di sini because you are talented. Ini semua Dewi Remaja korang ajak nama dia. ABC korang ajak. Saya terlalu takut. Tapi saya kena maintain macam it's a blind date. So, korang kena bertentang mata dengan Abang Bel selama 4 minit. 4 minit boleh setuju, tapi tak boleh cakap apa-apa. So, saya akan cukup. Tak lain tak bukan ni kerja Nabila Uda. Aku dengar betul lah. Dari pertama kali Camelia sampai dekat Dewi Remaja ni, dekat banglo tu, Camelia macam, ya Allah, betul ke ni? Betul ke Camelia dipilih? So dah sampai dekat tahap sini pun dah alhamdulillah sangat. Bukan mudah, tapi Camelia rasa ini adalah permulaan bagi Camelia, bukan pengakhiran. InsyaAllah ada rezeki nanti dekat luar and Camelia akan rindu semua dekat sini. Friendship dalam Dewi Remaja ni, Camelia tak ramai kawan. Camelia ada 2-3 orang. Jadi bila masuk dekat dalam Dewi Remaja ni, semua 11 orang dah macam family. Dah bukan kawan-kawan dah macam adik-beradik dah kita orang semua ni. So, bila tak dapat lagi dengan diorang, Camelia dah terkeluar kan. Even jumpa dekat luar pun, vibes Dewi Remaja ni bila datang dekat set tak sama. Camelia sedih. Tapi tak apa, insyaAllah yang lain korang buat yang terbaik, okey? Korang memang layak sampai ke final.